Dulu Ikin jual tudung tau. Sekarang boleh buat bisnes guna handphone je. Nama saya Ikin. Dulu saya belajar dekat UTM Johor Skudai. Saya pernah tahu berniaga jual tudung, macam-macam pattern tudung lah kan. Tapi bukan mudah lah sebenarnya masa zaman Ikin nak jual tudung. Masa tu Ikin kena panjat blok asrama satu demi satu untuk jual tudung. Tapi sekarang Alhamdulillah Ikin dah jumpa satu bisnes yang mudah. Tak perlu buat macam tu, tak perlu edit flyers. Hanya duduk rumah je orang datang cari kita. Ikin kan kena ambil stok tudung tu dekat Kuala Lumpur tau. Naik bas kan, pergi beli stok tu kat Kuala Lumpur, bawa balik UTM, lepas tu simpang je tudung tu dalam bilik asrama. Lepas tu kan bila dah habis je kelas kan, Ikin akan pergilah satu level ke satu level blok asrama tu, ketuk-ketuk pintu orang siapa nak beli tudung. Memang kerja dia bukan mudah, penat, energi waktu tu lah kan, student memang muda lagi kan, kuat kan. Walaupun Ikin seorang ni JPA scholar, tapi Ikin tetap nak belajar negara. Jadi Alhamdulillah sekarang Ikin masih berminat berniaga walaupun Ikin dah ada keluarga, dah ada berjaya kan. Ikin buat dengan cara lebih bijak lah. Ikin jumpa satu bisnes yang mana ada syarikat yang sangat kuat, yang sangat bagus, dah lebih daripada 40 tahun. Lepas tu dia ada sistem yang di mana ada produk, ada apps, training dan semua tu percuma. Tak perlu pun keluar bilik, tak perlu pun post barang, semua tu HQ yang akan buatkan. Hanya guna handphone je, okay, duduk rumah sambil belajar pun boleh buat tau. Apa yang Ikin rasa susah dulu masa jual tudung, sekarang Ikin nak ajak korang buat sistem yang senang-senang je. Kalau dulu Ikin ada peluang macam ni masa UTM, mesti Ikin dah grab awal-awal lah bisnes macam ni. Kalau awak student yang nak generate income, okay, komen je saya nak bisnes macam Ikin. Apa yang perlu korang buat adalah korang just klik profile Ikin, okay, cari link di bio profile Ikin dan isi form. Jadi ini adalah peluang untuk korang, tak perlu susah payah cari bisnes yang susah untuk korang mencari income sambil belajar ni kan. Hanya duduk dalam bilik asrama, korang still lagi boleh fokus belajar, okay. Dan dalam masa sama korang dapat income bantu keluarga anda, insyaAllah. Percayalah dalam hidup ni penuh dengan keajaiban korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.